hari ni teacher akan tolong kamu untuk jawab soalan matrix Ini tajuk matrix bab 2 Matrix bab 2 form 5. Okey, SPM question. Macam mana kita nak keluarkan maklumat kalau kita diberi soalan macam ni? Okey, pertama sekali tolong tengok baca soalan molek. Umur Muzaffar adalah 2 kali umur Huzair. Purata umur Muzaffar dan Huzair adalah 42 tahun. Yang pertama maklumat dia bagi, jika X dan Y masing-masing mewakili umur dalam tahun Muzaffar. Maknanya kat sini, umur Muzaffar adalah X. Dan dia bagi juga umur Huzair adalah Y. Maka kat sini dia dah bagi. Dia minta pula kamu bentukkan dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y. So, persamaan linear akan keluar daripada maklumat pertama yang teacher highlightkan kuning ini. Iaitu dia kata umur Muzaffar which is X adalah means Y 2 kali. So, 2 darab umur Huzair which is Y. Daripada sini kita dah dapat maklumat kita iaitu X adalah 2 kali Y, 2Y. Alright. Cuma kalau kita nak bentukkan dia dalam bentuk linear, kita bawa ini pergi sebelah, kita dah dapat X tolak 2Y. Sama dengan belah sini dah tak ada apa-apa, dah bawa semua pergi sebelah kiri. Sama juga dengan sifar. And this is your first equation. Okay, next. Your second equation will come from yang ni. Okay. One that highlighted with pink color. Okay. Purata umur Muzaffar dan Huzair adalah 42 tahun. Dah macam mana pula ni? Okey, purata maknanya X tadi tu tambah dengan Y umur Muzaffar tambah dengan umur Huzair bahagi 2. Ni sebab formula purata memang macam ni, tambah 2 ni bahagi dengan jumlah yang kita tambahkan tu sampel yang kita tambah iaitu 2 orang. And then jawapan dia 42. And daripada sini kita kena bentukkan dia baik-baik dalam bentuk linear. So bawa bahagi 2 ke sebelah. So kamu akan dapat X tambah Y sama juga 84. And this is your second equation. Maka kita dah jawab lah. Okay, dua persamaan tadi dalam bentuk linear. Alright, next. Ni baru next datang. Soalan seterusnya, dia minta dekat kamu tukar color pergi hijau sebab senang sikit kita nak tengok perbezaan. Menggunakan kaedah matrix, hitungkan nilai X dan Y. Untuk soalan nombor 2 ni, macam mana kita nak gunakan kaedah matrix? Pertama sekali kita ada persamaan pertama kita senaraikan dulu iaitu X tolak 2Y sama juga dengan sifar dan persamaan kita yang kedua adalah X tambah dengan Y sama juga 84. So ini dua persamaan linear yang kita dah dapat. Tukar dulu dia ni pergi kepada persamaan bentuk matrix. Apa yang kamu akan dapat daripada sini adalah sini X ni depan dia ni 1 maknanya 1 1. Sini negatif 2. Bawah dia 1 1Y. So, negatif 2Y. Negatif 2, 1. Dia macam tu. Kemudian, XY kat mana? Sini kita punya XY. Kita letak dia. This is the placement untuk XY. And then, untuk jawapan pula ialah 084, 084. So, this is how you convert from linear equation pergi ke matrix equation. This is your linear equation. And this is your matrix equation. Okay, dah tukar dah. Okay, daripada matrix equation, kita nak cari nilai X dan Y. Kita nak cari values of your X and Y. So, if you wanted to go for your values of X and Y, kita kena bawa dia ni pergi sebelah, maka kita kena carikan songsang dia. So, how? Tengok sini molek. X, Y, kalau kita nak bawa dia pergi sebelah, dia akan jadi apa? 1 per AD tolak BC. Itu yang guna formula ni 1 over determinant kalikan dengan yang ini kan tadi kan sebenarnya dia adalah ABCD tau. This is your A, your B, C and your D. But bila kita tukar dekat sini, make sure kamu understand dia punya placement dia. Dia dah tukar tempat. So A dengan D tukar jadi D dan A. So 1 dengan 1 luckily memang sini 1, sini tu 1 tukar tempat pun masih lagi kau 1 kan, tak ada masalah. And then sebab because this one will be your D and then this is your A. And then sini negatif B and C. Dia B dengan C sama, cuma letak negatif sahaja kat depan. And this is how placement untuk kita carikan inverse dia. Okay, and then yang ni tulis balik sahaja 0.84. Okay, so sekarang isikan nilai 1 per A ditolak BC. Okay, A darab dengan D, 1 darab 1, 1 lah. Tolak B darab dengan C, negatif 2 darab dengan 1. Okay, so kemudian yang ini kita
tuliskan placement dia 1, 1. Tukar tempat dah ni. 1, 1. And then yang ini negative B, C. Maknanya kamu akan dapat negative, negative 2. Dapat positive 2. And then this is negative C. Kamu akan dapat negative 1. And then yang ni salin balik sahaja. Okay. Once kita dah dapat macam ni, kita nak buat apa? Siapa nak buat siapa dulu? So, kita kena selesaikan yang ni. Yang ni dua kena selesaikan dahulu sebelum kita darabkan dengan dia ni. Okay. So, macam mana nak selesaikan? Tolong tengok molek. Teacher akan tunjuk macam mana nak selesaikan yang ni dua. So, teacher selalu ajar teknik atas bawah ya. Kita akan nak selesaikan yang ni, kita akan bawa pergi ke sini ya, teknik dia. Okay. Yang ni kat bawah dia, negatif 1, 2. Negatif 1, 1 kat atas, kat bawah. And then atas dia adalah 0,84. So, sini 0 dan sini 84. Just guna teknik atas bawah teacher dia. Okay. Now, dekat sini, ini adalah peringkat 2 darab 2. Level of 2 times 2. And then this is level of 2, 2, 2 darab 1. 2 times 1. So, jawapan kamu akan dapat 2 times 1 ya. Kejap lagi. So, muka 2 times 1 ada satu kotak dekat sini. Satu lagi kotak dekat sini. 2 kotak macam ni lah. So, kita kena lukis 2 kotak. Atas satu, bawah satu. Dapatlah 2 times 1 punya level ya. Peringkat 2 darab 1. Okey, jom kita mula mendarab. 1 darab 0, 0. Tambahkan dengan 2 darab 84. Sekejap ya. 168 ya. So, answer dia adalah 168. And then yang ni pula, yang bawah ni. Negatif 1 darab 0 tetaplah 0. Tambahkan dengan 1 darab 84, 84. So, jawapan dia adalah 84. Okey, untuk jawapan yang dekat sini kita dah dapat lah. Ya, cuba padamkan ni. Okey, untuk jawapan dekat sini kita dah dapat jawapan dia sebagai ni 168 times 84. So, kita tulis balik. Yang ini 1 over 1 minus apa ni? Negative 2 times 1. So, minus jadi plus 2 ya. Sebab 2 times 1, 1. Okay. Kenapa jadi plus? But this is minus. This is also minus. Jadi plus. Ni minus and then become plus lah. Okay. So, this is actually 1 over 1 plus 2. 1 over 3 lah. Kita tulis siap-siap sini sebab tak cukup space. 1 over 3. Alright. Now, yang sini pula apa? Ni 168 dan 84. This is matrix punya bentuk untuk dapatkan XY kamu. So, 168 bahagi 3 ya. Kamu akan dapat 56. Dan 84 bahagi 3. Kamu akan dapat 28. Dia macam tu. Sebab yang ini 1/3 darab 68 dapat 56. 1/3 ni darab juga dengan 84. Kamu akan dapat 28. Alright? Okay. So, this is your final answer for your X. Oleh itu, X ataupun kita kenali sebagai umur Muzaffar is equals to 56 years old. And Y, which is umur Huzair, is equals to berapa tadi? 28 years old. Okay? Okay. So, this is how you guys jawab soalan matrix untuk form 4 bab 2. Okay. So, pertama sekali, teacher recap balik, teacher ringkaskan. Kamu kena cari, keluarkan maklumat dia dalam bentuk linear equation. Tukar dia kepada matrix equation. Itu step kedua. This is your first step. This is your second step. Step yang ketiga, matrix equation tadi kamu kena tahu macam mana nak buat inverse matrix segala bagai supaya kamu dapat nilai XY. And this is all your step 3 ya. Step 3 semua yang ni step 3. Okay, step 3 semua kat sini. Daripada sini ke sini. And finally kamu akan dapat jawapan dia X. And then your Y in matrix form. Okay, selamat beramal. Ini saja.